Perkara paling menyenangkan bila balik ke rumah sebenarnya bukan barang mahal, tapi rasa selesa yang konsisten setiap hari. Tak kira ruang besar atau kecil, siang atau malam, bila badan dapat rehat atas alas yang betul, terus rasa lega. Itulah yang buat tikar buluh jenis ni jadi pilihan ramai. Sebab walau berbeza corak dan saiz, semua variasi berkongsi fungsi yang sama, iaitu beri rasa sejuk, kemas dan selesa. Apa yang sama pada setiap variasi tikar buluh ini ialah material, anyaman buluh berkualiti, yang direka untuk pengaliran udara yang baik. Bila disentuh, permukaannya terasa sejuk semula, jadi tanpa perlu aircon atau kipas kuat. Waktu baring atas tikar ni, badan memang tak rasa panas. Buluh ni memang ada sifat penyejuk semula, jadi haba badan tak terkumpul. Walaupun tanpa aircon, rasa tidur jadi lebih selesa, tak melekit, tak berpeluh. Kalau yang selalu susah tidur sebab panas malam, tikar ni memang membantu bagi rasa relax dan cepat lena. Apa yang buat saya suka, tikar ni ringan dan fleksibel. Dari segi ketahanan, semua variasi dibuat dengan struktur yang padat. Bila ditekan dengan jari, tikar cepat kembali ke bentuk asal. Ini penting sebab ia menunjukkan material yang boleh digunakan setiap hari tanpa cepat rosak. Jahitan tepi pada setiap variasi juga kemas, membantu elak hujung tikar terurai dan buat ia nampak lebih rapi. Satu lagi persamaan yang jelas ialah kemudahan penggunaan. Semua variasi mudah dibentang, ringan untuk dialih dan boleh digulung semula dengan kemas selepas digunakan. Tak makan ruang simpanan dan sesuai untuk rumah sewa, bilik tidur, ruang tamu atau dijadikan alas katil sementara. Fleksibiliti ini buatkan satu tikar boleh digunakan di banyak situasi tanpa perlu tukar alas berbeza. Nak pindah dari bilik ke ruang tamu pun senang. Dari segi penjagaan pula, semua variasi berkongsi kelebihan yang sama. Tak serap bau, tak memerangkap habuk dan sangat mudah dibersihkan. Cukup lap dengan kain lembap, ia terus bersih dan cepat kering. Ini sangat sesuai untuk penggunaan harian, terutama dalam cuaca panas dan lembap yang perlukan alas yang praktikal dan higienik. Yang buat tikar buluh ini bernilai ialah pengalaman yang diberi, bukan sekadar rupa. Rumah rasa lebih kemas, tidur jadi lebih lena dan badan rasa lebih rilaks. Sama ada digunakan untuk tidur malam, berehat tengah hari atau alas santai bersama keluarga, fungsi sejuk dan selesa itu kekal sama pada semua variasi. Kalau anda sedang cari alas yang praktikal, sejuk, tahan lama dan sesuai dengan cuaca Malaysia, tikar buluh ini memang pilihan yang konsisten dari segi kualiti dan kegunaan. Pilih variasi ikut saiz atau corak yang anda suka sebab fungsi terasnya tetap sama. Sesuai dengan cuaca panas Malaysia, tikar buluh ni memang pilihan yang masuk akal. Tak perlu mahal untuk rasa selesa. Yang penting fungsi dia betul-betul membantu rutin harian. Untuk rasa sendiri, keselesaan dan kesejukan semula jadi ini, dapatkannya di Bag Orange sekarang.